Ada satu soalan, dia tanya berapa kalikah kena buat cucian pada tracheostomy. Okey, tengok video ni sampai habis. Pada zaman sekarang ni biasanya kita buat jenis yang ada dua tube luar dengan tube dalam. Okey, ni adalah dia tracheostomy double. Satu tube yang dekat bahagian luar ni, lepas tu tube yang dekat bahagian dalam. Jadi selalu kotor tube yang bahagian dalam ni, kita akan cabut dan kita cuci, kita ganti dengan tube yang bersih. Yang ni lagi satu contoh tube bahagian luar dan tube bahagian dalam. Apabila dipakai biasanya macam ni lah tracheostomy. Tu nampak, yang ni yang dalam, yang ni yang luar. Satu cara untuk cuci tracheostomy tu ialah dengan kita menukarkan tiub yang dalam, bersihkan, basuh. Mungkin boleh dibuat setiap hari. Satu lagi cara ialah kita buat cucian menggunakan suction tubing. Ini adalah contoh suction tubing, kena beli. Suction tubing kita sambung kepada mesin lah, mesin untuk suction. So macam mana cara nak guna? Yang ni biasanya kita masukkan alat lebih kurang satu jengkal macam tu, masukkan ke dalam tracheostomy. Berapa kali kena cuci bergantung kepada lendir yang ada di dalam trachea ataupun dalam tracheostomy tu. Kalau katakan peringkat baru, biasanya pesakit akan ada banyak lendiran dan kena buat suction tu selalu. Mungkin 15 minit sekali, mungkin setengah jam sekali. Kalau lama kelamaan, dia dah semakin okey, dia dah semakin kurang secretion, jadi dah tak perlu kerap. Mungkin buat 3 kali sehari pun dah cukup, ataupun 2 kali sehari dah cukup. Yang ni adalah teknik macam mana melakukan suction tersebut. Jadi pakai glove, masukkan dalam tracheostomy tu lebih kurang satu jengkal dalam 4 inci, 4 ke 5 inci, masukkan dalam sampai ke bawah tracheostomy tu dan boleh sampai melebihi kawasan trachea. Bila masukkan tu barulah tutup lubang yang ada dekat sini. Lubang dia kena tutup, barulah berlaku suction, berlaku sedutan. Ini lagi satu gambar aja macam mana melakukan suction pada tracheostomy. Jadi kalau katakan dah semakin okey, jadi dah tak perlu cuci sangat. Kadang-kadang kalau patient dah okey, dia boleh batuk keluarkan sendiri, dia boleh hembus keluar sendiri, itu lagi bagus. Dan memadai kita lap di bahagian luar tracheostomy sahaja. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.